Yang kedua, perkara yang selalu menghalang kita urusan dunia ni. Bila kita nak menuju ke arah kebaikan, yang selalu halang kita urusan dunia ni lah tuan-tuan. Urusan rezeki. Lalu orang kata kalau tak cari banyak-banyak macam mana nak sedekah, Ustaz? Lalu saya tanya, kita cari harta 24 jam ni banyak mana sedekah kita? Kita cari duit yang sampai 60 tahun ni banyak mana sedekah? Sebab kita cakap macam tu. Lalu tanyalah diri kita, banyak mana yang aku pulangkan balik kepada Allah Ta'ala? Kita cakap kan aku cari duit ni supaya aku nak sedekah. Tanya, banyak mana yang aku sedekahkan dan banyak mana yang aku peluk harta itu? Kita kena tanya tuan-tuan sebelum ditanya oleh Allah. Yang kita sebut ni tadi, banyak mana ataupun makin aku cari, makin aku peluk, makin aku cari, makin aku sayang.